Pernah tak korang tengok satu filem lepas bertahun baru kita sedar, macam ni rupanya realiti sebenar. Itulah yang ramai orang rasa bila tengok balik filem Sarkar hari ni. Dulu, orang ingat itu cuma filem politik biasa. Hero lawan sistem corruption, bercakap pasal hak rakyat, pasal undi dan pasal kuasa orang biasa. Tetapi sekarang, bila tengok balik, ramai rasa macam filem itu sebenarnya bayangan masa depan. Sebab hero dalam filem tu hari ni betul-betul masuk politik dunia sebenar. Nama dia Joseph Vijay Chandrasekhar atau orang Tamil panggil Thalapathy. Vijay ni sebenarnya lahir dalam keluarga seni. Ayahnya pengarah filem terkenal. Mak dia pula penyanyi dan penulis skrip. So dari kecil memang hidup dia dah dekat dengan dunia sinema. Tapi benda yang ramai tak tahu, awal-awal dulu ramai kutuk dia, ramai cakap dia tak sesuai jadi hero, tak cukup aura, tak cukup kuat untuk bawa filem besar. Tapi Vijay ni jenis diam dalam kerja. Slowly dia build nama dia sendiri. Masuk era 2000-an, boom! Nama Vijay terus meletup dekat India Selatan. Filem-filem macam Gili, Tupaki, Mersal, Master dan Leo semuanya menjadi fenomena. Tapi apa yang buat dia jadi lain daripada pelakon yang lain? Filem dia selalu ada mesej. Pasal rakyat, pasal corruption, pasal sistem politik, pasal kuasa orang biasa melawan orang atas. Sebab tu, peminat dia bukan sekadar minat sebagai aktor. Mereka nampak dia menjadi simbol harapan. Dan benda tu makin kuat bila keluar filem Sarkar. Dalam filem tu, Vijay menjadi corporate figure yang balik ke India dan lawan sistem politik yang rosak. Dia bercakap pasal undi rakyat yang dicuri, pasal manipulation, pasal keberanian mencabar sistem lama. Dan sekarang, orang mula rasa macam watak tu perlahan-lahan menjadi realiti. Lagi menarik, Tamil Nadu sebenarnya pernah ada sejarah macam ni dulu. Ada seorang superstar lama namanya MGR. Siapa tak kenal? Legend terbesar Tamil cinema. Dia pun start sebagai hero filem rakyat. Dalam movie dia selalu jadi pembela orang miskin, lawan penindasan, lawan orang zalim. Lepas tu, dia masuk politik dan akhirnya menjadi Ketua Menteri Tamil Nadu. Sebab tu sekarang, ramai orang dekat India tertanya-tanya, adakah Vijay sedang ulang sejarah MGR? Tahun 2024, Vijay officially announce parti politik dia sendiri. Nama dia Tamilaga Vetri Kazhagam atau TVK. Dan support dia memang gila besar, especially anak muda. Tapi kali ini bukan lagi skrip filem. Inilah dunia sebenar. Dan persoalan paling besar sekarang, adakah Vijay mampu buat apa yang pernah dia perjuangkan dalam filem dulu? Atau politik akhirnya akan mengubah dia menjadi seolah pemimpin-pemimpin yang lain yang dia cuba lawan? Apa pendapat korang?